Putera merupakan seorang pelajar istimewa. Dia tidak mempunyai kawan, malah rakan sekelasnya juga tidak mengendahkan dia. Di dalam kelas, Putera sering dimarahi guru. Dan di rumah pula, dia sering bertelingkah dengan adik-beradiknya. Bang, buku akulah bang. Kau lah ni, tengok dah basah. Kau ni memang dah banyak usahakan aku lah. Kenapa ni? Kak, kau tengok ni, tengok phone aku. Phone aku dah pecah sebab budak ni tau. Memang dah melampau budak ni. Phone tu akak boleh ganti nantilah. Bukan susah sangat. Kak, kau tak perasan ke? Sejak mak tak ada, budak ni banyak usahakan kita tau. Kau tak perasan ke? Adik, kita ni je tau yang boleh jaga dia sekarang ni. Abah tu pergi kerja. Kak, kau banyak sangat bela dia lah kak. Putera acap kali lewat ke sekolah sehingga dipanggil oleh guru kaunseling dan penolong kanan PBKI. Setelah dinasihati oleh guru, Putera terasa disayangi dan mendapat semangat baru untuk menempuh kehidupan hariannya yang penuh dengan cabaran dan dalam serba kekurangan. Putera mula melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti sekolah dan berbuat baik dengan adik-beradiknya. Dia juga selalu beriadah bersama keluarganya. Semakin hari, kehidupan Putera semakin baik. Dia dapat menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Putera mula bergaul dengan rakan sekelasnya. Hai semua, hari ni saya akan cuba resepi sandwich egg crust. Jom kita mulakan. Bahan yang paling utamanya adalah Gardenia Breakthrough. Saya lebih suka menggunakan roti ini sebab lebih lembut dan lebih bergandum. Bahan lain pulanya adalah sedikit cherry tomato, sebutir telur, sedikit tuna, susu dan mentega. Pertama sekali kita ambil sekeping roti dan lenyitkan dia. Kemudian kita potong bentuk roti mengikut acuan. Kita masukkan roti ke dalam acuan yang sudah dioles oleh mentega. Kemudian kita ambil tuna dan letak sedikit di atas roti. Masukkan sebiji telur dan sedikit susu. Gaulkan sampai sebati. Masukkan telur ke dalam acuan. Kita hiaskan sandwich crust kita dengan tomato. Mudah kan? Jom kita bakar. Dah masak pun. Sedapnya. Dah sihat.